Okay, hai, bersama dengan Azman Movie. Azman Movie terjumpa lagi mesin padi lekat. Tapi dia duduk tengah-tengah kot. Okay, jadi kita try tengok. Dia macam lekat tepi batas juga. Ada juga padi yang tak ambil belah belakang ni. Belah belakang ni ada juga padi yang tak ambil. Cuba kita try tengok dekat tengok. Okey, kalau kita tengok padi ni, tang ni memang tak boleh ambil dah lah. Dia memang ada jadi kering dah. Nak baca mana kan, mesti ada lekat, mesti ada lemah. Mungkin tak mau ambil lah, ataupun tinggal terus lah. Padi pun dia jadi kering dah, dia kecut. Dia kecut, apa tu isi benda tak ada dah. Dia jadi tinggal pokok lah. Pokok padi yang tak ada padi lah. Padi pun jadi kering. Okay, kalau kita tengok depa nak tarik dah tu. Kalau kita tengok depa nak tarik dah. Oh, dah angkat daya. Okey, nampaknya rantai mungkin putih ataupun terkeluar lah. Lepas kita try tengok lagi dekat lagi. Okey, traktor dia cuba tarik dah daripada belakang tu lah. Traktor dia cuba tarik dari belakang. Traktor dia cuba tarik dari belakang. Kereta dah cuba tarik daripada belakang tapi dia tak mau pi juga, tak tahu dah dia slow isak ke apa, tak cukup kuat ke apa, kita tak tahu lah. Dia tarik dah daripada belakang tu. Okey, kereta dia cuba tarik dah. Kereta dia cuba tarik daripada belakang. Tapi tak mau naik. Dia jadi macam dia kuban dalam. Tarik tak mau naik, tapi tayar belakang tengok macam dia terangkat lah. Tayar belakang dia terangkat. Tapi tak apalah, tengok orang kerja pun mungkin daripada korek dah kot di tanah-tanah selut di belakang trek ataupun di tepi-tepi trek mesin padi tu daripada korek dah. Mungkin depa dah tambak apa semua dah. Okay, kita tengok dia tayar belakang dia terangkat dah. Dia mungkin boleh tarik di belakang ni. Traktor pun dah tarik di belakang lah. Harap-harap dia boleh tarik di belakang, boleh naik dah. Okey, kalau kita tengok daripada sini dia trek dia dalam ni kok, tak nampak poket tapi dia pakai kuban dalam. Tapi nak buat macam mana kan? Tapi tengok dia selut tu depa tengok depa buang lah. Dia cuma sangkut lagi lah. Dia campur dengan selut dengan air. Jadi dia sangkut. Bila dia kena tali getah tu dia jadi miss, dia macam nak keluar, namun tak mau pusing, nak pusing lah. Sebab dia campur selut dengan air. Mungkin kena buang lagi air ataupun selut tu. Tapi tengok dalam ni kok kuban lubang ni. Tu. Yang tu dia pulley speed. Lepas tu dia ada tali tebal tu kan. Tali tebal tu dia macam nak kena pusing, memang kena pusing. Lepas tu dia tak mau, dia kena selut dengan ayak. Dia jadi macam nak pusing, tak mau pusing, dia jadi lincin. Tu yang nak kena, mungkin nak kena perketat ke ataupun kita tengok abang driver kita, abang kolek kita kan. Mungkin dia nak perketat. Tapi trek dia balut, dia memang selut, dia selut tebal tang ni. Dia macam kubang dalam tapi dia selut tu dia balut trek tengok. Tapi traktor tengok, traktor kuat ke dia? Tengok macam traktor Ford. Dia rasa kuat traktor Ford tu. Mungkin dia 6 piston kot, dia kuat. Apa rasa boleh naik ni sebab dia tayar belakang mungkin dah terangkat dah, dia cuma trek junang ke depan. Ni saya rasa bergerak dah ke ni. Dia tengok daripada depan ni dia memang ni, dia jauh kot ni. Tapi dia buat macam mana kan? Padi tang ni dalam. Tak boleh buat apa dah. Kalau boleh mesin padi pun tak melekat. Bila lekat dia jadi masalah macam-macam kan. Dia tak boleh nak ni apa semua, tak boleh. Nak ambil padi tak boleh. Tang tu dalam. Dia gearbox nampak. Gearbox nampak lah. Gearbox nampak. Gearbox kita nampak lah. Gearbox kita nampak. Cuma dia track dia tu balut selut tebal. Selut liat ni. Dia selut liat.
Traktor duk standby dah nak tarik. Tapi itulah depa mungkin kena kunci ketat kot. Kunci ketat mungkin dia cekang lagi mau. Lagi mau pi. Okey, kita tengok tayar belakang dia terangkat dah. Dia rasa boleh naik. Traktor pun kuat, tak apa. Traktor pakai mungkin traktor Ford kan, traktor Ford. Dia rasa macam 6 pisen tapi tak tahu lah kan. Kita tak apa nampak sangat. Tapi tayar belakang mungkin terangkat dah. Rasa boleh naik ni. Dia tinggi naik, mungkin tarik daripada belakang. Tarik daripada belakang mungkin rasa boleh naik dah. Ni dia pada tengah kunci tali speed tu lah. Tali speed tu dia nak bagi cekang. Lagi mau pi. Dia tak licin, dia tak kendok, dia tak longgak. Saya rasa dia padi mungkin tak boleh ambil dah. Tak boleh apa, dia padi crane. Dia padi crane dah. Tapi tak boleh ambil dah. Rasa tak boleh ambil dah. Dia traktor dah standby dah. Tengok traktor dah standby dah nak tarik. Apa, traktor duk tunggu dulu. Bagi dia kunci tali pulis speed. Lepas tu boleh ni dah. Lagi mau pi. Okey, tayar belakang dah terangkat dah. Dia tambah dekat tulang aiser tu. Apa dah? Dia kena dah. Jangan tunggu. Weh, tengok pam, tengok orang kayu pam. Dia traktor cuba tarik dah, tapi dia terkena dengan tali pulis speed tu lagi. Dia sebab terkena ayak dengan kena selut. Jadi dia jadi miss, dia jadi macam nak pusing tak mau pusing. Tak apa, mungkin kena buang selut dulu kalau mungkin selut tebal, dia jadi sangkut dengan selut. Sangkut dengan ayak sekali. Rasa boleh naik tu, dia bergerak dekat sikit. Dia bergerak. Belah ni trek nampak dah ni. Depa bergerak jauh dah dari tu mai ni kan. Jauh dah mai. Orang tarik sekali tinggi 2 kali orang boleh naik dah ni. Orang boleh naik dah. Jalan jauh banyak ke tu? Banyak kat jauh. Orang tak lama dah boleh naik dah tu. Tengok dah ni. Apa ni lah. Kita naik ni lah. Orang boleh jauh dah. Ayak pun ada, dia tak terpuntalah lihat mengeliat kan. Orang trek dia boleh pergi juga. Dia ayak ada. Ayak belah tu pedang pun ayak dia duduk main. Ayak ada. Apa? Belah tu dah ayak. Kalau ada ayak tu dia tak terpuntalah lihat mengeliat kan lah. Pada sebalah sikit. Poket nampak dah. Poket dah nampak dah. Pada selut tebal tak apa, dia ada ayak. Dia lembik-lembik dia tak lihat sangat.
Okey, abang kolek dah. Abang kolek kan drebok dah. Kolek eh. Orang ajar kali kan. Apa dia duk korek kat buang-buang selut bawah sikit dia bagi ringan sikit. Dia selut nak kata liat tak liat juga lah. Dia buang campur dengan ayam. Model liat juga lah sebab dia jadi selut liat. Dia naik selut kuning je ni dia liat juga. Kalau macam atas ni dia lembik-lembik liat sikit. Dia campur dengan ayam. Tapi rasa boleh naik dah ni. Lagi kalau tarik sekali 2 kali lagi boleh naik dah. Tak apa dah. Cuma dia raya ketebalan dengan selut. Itu pun bergerak banyak dah. Bergerak banyak dah. Dia boleh main sampai ke belakang ni dah.